kena faham terlebih dahulu kenapa kita solat di atas kerusi. Kebiasaannya orang yang solat di atas kerusi ni kerana 4 sebab. Yang pertama, dia tak boleh sujud. Yang kedua, dia tak boleh duduk di antara 2 sujud. Yang ketiga, dia tak boleh duduk tahiyat awal. Dan yang keempat, dia tak boleh duduk tahiyat akhir. Artinya, kalau ada perbuatan-perbuatan dalam solat yang dia boleh lakukan secara berdiri, dia kena solat dalam keadaan berdiri. Tak boleh bermudah-mudahan dia datang terus dia duduk atas kerusi. Contohnya berdiri untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Dia boleh baca surah Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, dia kena berdiri. Dia boleh rukuk dalam keadaan berdiri, dia kena rukuk dalam keadaan berdiri. Maksudnya kerusi ini hanya digunakan untuk kita melakukan apa perbuatan yang kita tak boleh lakukan di bawah tadi. Perbuatan yang kita tak boleh lakukan di bawah seperti sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat awal dan tahiyat akhir tadi. Itu saja yang kita gunakan kerusi. Baik. Untuk orang yang solat di atas kerusi terbahagi kepada 2 kategori, 2 jenis. Yang pertama, orang yang solat duduk di atas kerusi daripada awal sampai akhir. Dia tak mampu langsung berdiri walaupun sekejap. Termasuklah di atas wheelchair dan seumpamanya lah. Dan yang kedua, orang yang solat di atas kerusi ini, orang yang mampu berdiri sekejap ataupun mampu berdiri lama. Jadi pertama sekali saya akan tunjukkan dulu contoh untuk mereka yang solat di atas kerusi, dia duduk daripada awal sehingga akhir kerana tak mampu langsung berdiri. Saya akan tunjukkan menggunakan solat fardu maghrib. Baik. Sebelum itu kita kena tahu dulu orang yang solat duduk di atas kerusi daripada awal, di mana kedudukan kerusinya nak diletak. Nak diletak di mana kerusi dia? Jadi kerusi dia perlu letak seperti ini. Iaitu 2 kaki kerusi bahagian belakang mesti sama dengan makmum lain yang berdiri. Jadi kedudukan dia akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini. Ya, untuk mereka yang solat duduk daripada awal, cara meletakkan kerusi seperti ini. Kerusinya tak boleh ditarik ke belakang, dilebihkan ke bahagian belakang. Baik, saya akan tunjuk contoh solat fardu maghrib untuk orang yang solat duduk daripada awal sehingga akhir. Solat fardu maghrib. Pertama, kaki buka seperti biasa, letakkan seperti biasa macam makmum yang lain. Kemudian kita solat fardu maghrib. Saya hanya tunjuk ringkasan saja. Saya tidak baca dengan bacaan yang penuh, ya, agak panjang. Allahu Akbar. Baca surah Al-Fatihah. Kemudian boleh baca surah yang lain kalau kita nak baca. Kemudian kita rukuk. Allahu Akbar. Pegang lutut kita, rukuk. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kemudian kita sujud. Bila kita sujud, kita mesti turun paras sujud itu lebih rendah daripada paras rukuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. Sujud sekali lagi. Kemudian bangun rakaat yang kedua. Allahu Akbar. Baca surah Al-Fatihah seperti biasa. Kemudian baca apa-apa surah yang lain yang kita nak baca. Kemudian rukuk. Allahu Akbar. Pegang lutut kita. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud mesti rendah daripada paras rukuk. Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. Sujud sekali lagi. Allahu Akbar. Tahiyat awal. Kita bacalah tahiyat awal sampai habis. Kemudian kita akan bangun untuk rakaat yang ketiga. Allahu Akbar. Rakaat yang ketiga. Baca surah Al-Fatihah, macam biasa. Kemudian rukuk. Allahu Akbar. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Kemudian duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. Kemudian sujud sekali lagi. Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat akhir. Allahu Akbar. Bacalah tahiyat akhir sampai habis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampailah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara solat di atas kerusi bagi mereka yang duduk di atas kerusi daripada awal sehingga akhir.